Sewan tadi sendiri, apa komen Kai? Komen saya pada slot motivasi tu memang best. Baiklah sebab biasanya kalau motivasi sebelum ni macam biasa je. Kalau dengan Sewan ni kita rasa macam lebih bersemangat sebab it's more to kepemimpinan. Okay, so keseluruhan refleksi perasaan Kai sendiri hari ni sepanjang program hari ni daripada pagi sampai petang macam mana? Perasaan saya sangat gembira kerana diberi peluang untuk saya macam saya ni berfungsi sebagai seorang timbalan ketua pengawas. Dan saya sangat gembira. Best ke tak best program hari ni? Best, sangat best. Recommended. Sokonlah Red Consultancy. Soalan pertama saya nak tanya, apa feedback awak sepanjang program hari ni? Keseluruhan program hari ni? Feedback saya sangat gembira. Program ini berjalan dengan lancar dan tiada masalah. Sebelum-sebelum ni terdapat banyak masalah yang berlaku. Tapi pada camp kali ini dia berjalan dengan sangat lancar. Itu saja. Okay, apa yang awak dapat sepanjang program hari ni? Saya dapat banyak pengalaman baru untuk memimpin para pelajar. Contohnya sikap bekerjasama, tolong-menolong dan banyak lagi lah. Okay. Kalau dari segi motivasi Sewan sendiri, apa komen Izzat? Motivasi saya sebelum ini saya berfikir bahawa jadi pemimpin itu hanya perlu memutuskan keputusan sendiri. Tapi bila mendengar tersebut, saya berfikir semula bahawa kita perlu bekerjasama, berbincang satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, baik. So, keseluruhan perasaan Izzat hari ini macam mana? Perasaan hari ini memberi saya banyak kenangan lah. Pada tahun terakhir saya di sekolah ini untuk memimpin para pelajar pada tahun ini, saya sangat berterima kasih lah pada tim Sewan. Itu saja. So, rating untuk tim Sewan berapa? Per 10? Saya bagi 10 per 10. Okey, terbaik. Terbaik. Tiga. Okey, apa perasaan awak hari ni join program dengan Sewan? Okey, sangat gembira dan kita macam dapat ni lah. Dapat kita macam semangat lah kalau dengar kata-kata Sewan ni. Macam itulah. Okey, so selain daripada tu, apa yang awak dapat daripada program hari ni? Dari segi aktiviti-aktiviti yang kita buat apa semua ni daripada slot motivasi Sewan sendiri, apa yang awak dapat? Macam tadi ada pergerakan kat situ, kita akan menjadi pantas lah dalam membuat sesuatu kerja. Okay. Seperti contoh kalau ada benda yang patut kita buat, kita kena lakukan tugas tu dengan cergas, dengan cepat. Okey. Kalau dari segi aktiviti berkumpulan tadi apa semua tu macam mana? Apa komen awak sendiri? Kalau macam komen tu lah, macam best lah kalau dapat berkumpul kita macam contoh kita pula jadi, contoh saya dapat jadi kumpul kita dapat ngajar budak-budak boleh tu. Boleh biar dia berkomunikasi dengan satu sama lain. Lepas tu buat kerja sama macam tu lah. Okay. So, perasaan keseluruhan awak hari ni macam mana? Join program hari ni? Sangat happy dan gembira lah. Sangat happy dan gembira. Okay, kalau rating per 10, berapa awak nak bagi? Kalau boleh lebih daripada 10, 20 per 10. Hebat. Terbaik. Memang terbaik lah Sewan. Okay. Beres.